dan selamat sejahtera. Saya, Nur Syazwani binti Azimin, merupakan pelajar program Ijazah Sarjana Muda Perniagaan Pengurusan Sumber Manusia Kepujian BA 273. Pada hari ini, saya akan menerangkan mengenai objektif projek Sulam. Untuk pengetahuan anda, Sulam ialah Service Learning Malaysia University for Society. Objektif utama pelaksanaan projek Sulam untuk mengintegrasikan objektif pembelajaran khusus akademik dengan aktiviti khidmat komuniti. Ini bermakna pelajar iaitu kami menggunakan teori dan kemahiran yang dipelajari di dalam kuliah ataupun di dalam kelas untuk berkongsi dengan komuniti atau menyelesaikan masalah sebenar dalam komuniti. Objektif yang kedua adalah membangunkan kemahiran insaniah. Ini adalah untuk memupuk tanggungjawab sivik, kemahiran kepimpinan, toleransi kepelbagaian dan kemahiran sosial dalam kalangan pelajar. Ini adalah untuk menyelahkan peluang untuk mengasah kemahiran yang penting seperti pemikiran kritis, penyelesaian masalah, kerja berkumpulan dan komunikasi. Kemahiran yang sangat dicari oleh majikan adalah 4 kemahiran ini. Jadi, melalui aktiviti Sulam ini, kita dapat memberi peluang kepada pelajar untuk menggunakan semua kemahiran ini dan memperbaiki kemahiran mereka. This objective focus on building civic responsibility, leadership skill, tolerance for diversity, and social skill among students. It highlights the opportunity to strengthen important abilities such as critical thinking, problem solving, teamwork, and communication. These 4 skills are the highly value that each company want someone to have. Objektif yang seterusnya adalah membina rasa tanggungjawab sosial dan empati or building social responsibility and empathy. Sulam helps students realize that knowledge is not just for ourselves but also to benefit others. Through this community activity, students experience real challenge and need of society, which build care, empathy, and a spirit of volunteer. It also encourages students to be more aware of social issues and to take an action in helping to solve problem around them. Ini bermaksud Sulam memberi pendedahan dan bantuan kepada pelajar untuk sedar bahawa ilmu bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk memberi manfaat kepada orang lain. Melalui aktiviti bersama komuniti, pelajar dapat merasai sendiri cabaran dan keperluan masyarakat. Apa yang diperlukan oleh masyarakat tu, apa yang mereka tak tahu, apa yang mereka perlu tahu. Sekaligus, ia dapat menanam nilai prihatin, empati dan semangat sukarelawan. Ia juga menggalakkan pelajar supaya lebih peka terhadap isu sosial serta terdorong untuk memainkan peranan aktif dalam membantu menyelesaikan masalah di sekeliling mereka. Contohnya, pelajar lepas SPM, mereka tiada pengalaman untuk memohon pekerjaan. Jadi, kami selaku pelajar yang telah belajar kemahiran, skill, teori di dalam kelas perlu membantu mereka untuk memberi tips ataupun memberi ilmu bagaimana untuk menghadapi interview ataupun bagaimana untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan mereka. Objektif yang seterusnya adalah memperkasa komuniti. Memperkasa komuniti dalam konteks projek Sulam merangkumi beberapa aspek penting yang melangkaui sekadar bantuan sekali beri. Ia adalah pendekatan strategik untuk mewujudkan impak yang berkekalan melalui penglibatan aktif dan kolaborasi pelbagai pihak. Yang pertama, penglibatan berterusan bukan sekala-sekala, iaitu projek Sulam menekankan pelibatan yang berstruktur dan berterusan sepanjang tempoh kursus akademik, berbeza daripada aktiviti khidmat masyarakat biasa. Yang pertama iaitu sebelum projek, pelajar dan pensyarah bekerjasama dengan komuniti untuk mengenal pasti masalah sebenar dan merancang intervensi yang berterusan. Ini memastikan projek yang dilaksanakan relevan dan memenuhi keperluan setempat.
Semasa projek, pelaksanaan aktiviti melibatkan interaksi antara pelajar dan juga komuniti. Selepas projek, penilaian impak dilakukan. Mekanisme yang ditinggalkan dapat membantu komuniti. Yang kedua, kolaborasi pelbagai pihak, iaitu pelajar, pensyarah dan komuniti. Apabila kita melakukan aktiviti, kita melibatkan pelajar, pensyarah dan komuniti. Contohnya apabila kita membuat aktiviti untuk tips untuk mencari kerja, kita melibatkan pelajar-pelajar lepasan SPM. Jadi, target kita adalah pelajar-pelajar lepasan SPM. Dan masyarakat setempat, iaitu pelajar lepasan SPM, berperanan sebagai audiens untuk pelajar melakukan aktiviti sulam. Yang ketiga, penyelesaian masalah sebenar dan relevan. Fokus utama adalah untuk membantu pelajar-pelajar SPM menimba ilmu sebelum cuba mencari pekerjaan sendiri. Jadi, projek sulam memastikan hasilnya berjaya. Kita dapat membantu pelajar-pelajar SPM untuk menambah ilmu mereka, bagaimana untuk mencari pekerjaan yang sesuai, bagaimana untuk mencari bidang pekerjaan yang sesuai untuk diri mereka. Yang keempat, membina kapasiti dan kemandirian komuniti. Pemerkasaan bermaksud memberi kuasa, iaitu kemahiran, pengetahuan, sumber kepada komuniti untuk menguruskan hal ehwal mereka sendiri. Ini dicapai melalui pemindahan pengetahuan, iaitu pelajar, iaitu kami, memberi latihan, sesi perkongsian kepada komuniti. Penyediaan infrastruktur yang mampan, membina sistem ataupun mekanisme yang boleh dikekalkan oleh komuniti sendiri selepas projek tamat. Contohnya, kita menyediakan platform. Jadi, apabila pelajar SPM ingin membuat rujukan, mereka boleh pergi ke platform itu untuk melihat tips-tipsnya. Yang terakhir, peningkatan keyakinan diri. Kejayaan bersama dalam projek meningkatkan keyakinan komuniti, iaitu pelajar-pelajar SPM terhadap upaya mereka untuk membawa perubahan yang positif. Objektif yang terakhir adalah menyediakan platform bersepadu untuk menyebarluaskan inisiatif, pencapaian dan impak sulam kepada masyarakat umum. Objektif ini bermaksud sulam ingin menyediakan satu platform yang bersepadu untuk menghimpunkan semua aktiviti, pencapaian dan hasil projek yang disediakan oleh pelajar. Melalui platform ini, masyarakat boleh melihat sendiri bagaimana usaha kami untuk memberi manfaat kepada komuniti, sama ada melalui perkongsian ilmu, inovasi atau khidmat masyarakat. The last objective is providing an integrated platform to share sulam initiative, achievement and impact with the public. This objective means that sulam aim to create one platform that bring together all the activity done by students. Through this platform, the public, the community can see what students do, whether through knowledge sharing, innovation or community service. The conclusion regarding the objective of the Sulam Service Learning Malaysia University for Society project is that it is a high impact learning approach that combines academic learning with community service in a planned and integrated manner. Its main objectives are to give three benefits to student, community and institution. First, student benefit. Improve theoretical understanding through practical application in real situation. In addition, to develop soft skills such as leadership, empathy and social responsibility. Community benefit. Provide expertise and resource for university to help solve local issues, thus empowering the community. Institutional benefit. Strengthen the relationship between the university and the community and ensure that higher education remain relevant to the need of the outside world. Ultimately, Sulam aim to produce graduates who are not only academically
academically excellent, but also sensitive to their responsibility and ready to contribute to development of society and the country. Jadi kita bukan hanya ingin melahirkan graduan yang bijak dalam akademik saja, tetapi kita ingin melahirkan graduan yang sensitif dan mengambil tahu apa yang berlaku di sekeliling mereka. Dan apabila mereka mengetahui perkara itu, mereka memberi tunjuk ajar dengan menggunakan teori dan kemahiran yang mereka belajar semasa di dalam kelas. With career compass, yes you can. Impian dicapai, genggam